Monyet yang gelojoh. Pada suatu hari, Raja Rimba Singa mengalami sakit mata. Kami akan mencari ubat untuk menyembuhkan mata tuanku. Semua haiwan berasa sedih kerana raja yang mereka hormati sedang sakit. Sesiapa yang dapat menyembuhkan mata Raja Singa akan diberi ganjaran. Mengapakah kamu semua bersedih? Kami bersedih kerana kami akan hidup dalam keadaan derita jika Raja Singa buta. Malam tadi, aku bermimpi dapat mengubati Raja Singa. Baguslah kalau begitu. Monyet itu pergi ke istana Raja Singa. Cepatlah monyet, ubati mataku. Monyet terkejut melihat ganjaran harta yang banyak. Bersabarlah, sebenarnya aku tertinggal ubat di rumah. Baiklah, kamu datang sahaja esok. Keesokannya, monyet datang ke istana lagi dengan membawa karung yang besar. Monyet berpura-pura mengubati mata Raja Singa. Kemudian, monyet memasukkan semua harta ke dalam karung itu. Wahai Raja Singa, bukalah matamu. Aduh, sakitnya. Tapi aku masih belum dapat melihat. Baiklah, esok aku datang lagi. Pada hari kedua, monyet menitiskan ubat yang sebenarnya ke dalam mata Raja Singa. Sekarang, bukalah mata kamu, Raja Singa. Wah, aku sudah dapat melihat. Monyet berasa gembira dan meminta hadiah yang telah dijanjikan. Esok datang berjumpa denganku. Baiklah, Raja Singa. Keesokan hari, monyet datang ke istana semula. Tetapi Raja Singa tidak menepati perjanjiannya. Monyet marah. Monyet memanggil kancil untuk menjadi hakim. Monyet menceritakan perkara yang berlaku. Mengapakah tuanku tidak menepati janji? Sebelum mataku diubati, aku dapat melihat semua hartaku. Tapi kini, tidak lagi. Monyet telah mencuri semua harta aku. Semua haiwan yang berada di situ terkejut mendengar cerita Raja Singa. Monyet berasa takut. Betulkah apa yang dikatakan oleh Raja Singa itu, monyet? Ya, memang benar. Aku telah mencuri harta tersebut. Akhirnya, monyet dijatuhi hukuman.